Kenapa kan konsep flip account 90% gagal? Kenapa konsep flip account 90% gagal? Dan macam mana sebenarnya nak kena buat? So benda ni saya cakap tu pasal kat luar sana banyak tekankan pasal konsep flip account ni. Sebenarnya kebanyakan masalah orang yang flip account ni, satu ialah bagi saya dia merupakan satu ilusi yang dikejar-kejar. In fact semalam pun ada yang saya duk cerita pasal guna konsep low risk. Dia cakap semalam gold jatuh, dia boleh turn selamba je. $1,000 ke 5,000. Yes, betul. Sebab tu saya kata real, jadi ilusi. Ilusi tu maksudnya macam silap mata. Masalahnya itu yang bahagian 10%. Yang bahagian 90% yang gagal tu tak cerita. Ini sama kes saya lah. Dalam 3 tahun pertama, masa saya trading, saya memang nampak benda ni kononnya workable. Dan saya rasa saya dapat duit banyak. Akhirnya bila dalam 2 tahun, 3 tahun, saya mula tertanya diri saya, sebenarnya aku dapat duit, tak ada duit. Yalah, dapat banyak, habis banyak. So, sebenarnya kita kena tengok apakah total outcome tu. Satu ialah dia, saya rasa ialah satu yang merupakan ilusi yang terurai. Dan kenapa sebenarnya banyak trader ni beluk account? Sebab dia cuba lipat kali ganda kan. 2 kali ganda, 10 kali ganda ke kan. Tak kira lah 100 jadi 1,000 ke, 100 jadi 500 ke. Kenapa dia orang boleh blow account? Dia macam ni. Kenapa boleh account tu? Kita kena tengok dari segi pergerakan market. Market ni dia bukan bergerak secara macam terus pun sebenarnya. Kalau you perasan betul, market ni bergerak je lah. Kadang walaupun sampai setup kita, contohnya dekat H1 ke H4, mungkin dia nak turun ke daily. In fact mungkin sebenarnya iaitu setup kita ialah pada H5 nak masuk, H1 dah support pun dia boleh turun break pada H4. Jadi masa flow, masa break tu sebenarnya yang jadi akaun tak tahan tu. Sebab apa? Sebabnya ialah kita dah letak lot besar. Kita dah terlalu over leveraging. Jadi saya faham, okey, letak tight stop loss, betul. Tapi kalau kena losing streak, contohnya sekali okey tau, lepas tu boleh dapat. Kalau kena 3 kali, 4 kali, takkah akaun tu dah hilang 30%, 40%? Jadi ini saya nampak lah, dia blow tu pasal dia tak tahan. Retracement sikit ke apa ke, dia tak tahan. Tu antara benda yang saya rasa yang kena ambil kira lah. Dan bagi yang masalah emosi, sebenarnya boleh gunakan konsep sebenarnya ialah capital scaling. Ni saya nak perkenalkan scaling. The reason kenapa saya masukkan topik scaling ni, pasal saya tengok ada yang nak tanya saya, okey, apa benda scaling? Ni ada di scaling ni. Scaling ni konsep asas dia, you kena faham. Kita pakai satu ialah controller, saya panggil ni bahasa mudah di controller, ni main account kita control. Satu lagi ialah more pada, iaitu dipanggil kita punya scaling account. So basically kalau you nak guna konsep scaling ni, you kena ada satu master ataupun saya panggil performance, ataupun satu lagi iaitu you punya scaling account. So jadi benda ni macam mana you be able untuk work on this, you kena tengok konsep ni. Contoh dulu, you tengok macam mana dia boleh kurangkan emosi scaling capital ni. Kalau you ada $1,000 sebagai master account, so $1,000 guna 0.01 lot, saya tanya pada you. In fact, kalau gold bergerak pun, sekali jalan 500 pip pun you takkan masalah tu, sebab dia boleh $50, betul tak? Jadi kalau you guna $1,000 dengan 0.01, walau macam mana pun you takkan emosi guys. Walau macam mana pun you takkan emosi. You boleh tidur malam. Berbanding dengan ada $10,000, lot size $5. Memang you akan emosi lah. Pasal apa emosi? Pasalnya lah benda ni dia tak workable. Dan juga lah benda ni buat kita tak tidur malam. Dia stress. Jadi bila kita scale kan dengan kita punya sistem copier, scaling tu kita guna copier system, sebenarnya you akan dapat yang belakang tu risk dia sama. Contohnya kita letak belakang tu $10,000. Jangan cerita pasal akaun tak ada akaun, tak ada duit dan sebagainya. Cerita pasal konsep scaling tu. Dia benda tu boleh soft tu tempat lain. Jadi bila dia ambil risk yang sama, rasa-rasanya akaun tu akan berjingkot lah. Dan kalau you tersilap pun, you ada masa tak untuk fikir balik, kan, masuk di tempat yang betul. You boleh minimal loss
Ini kalau market lawan lah. Kalau market tutup positif, dah tentu kenyang pasal dia scaling, betul tak? Jadi sebab tu dia boleh reduce emosi you sebenarnya. Dan sebab tu saya perkenalkan konsep sebenarnya untuk buat you kaya. Satulah capital yang betul. Lepas tu decent skill set. Decent skill set tu 5-10% je, tak perlu banyak-banyak pun. Decent skill set equal kepada ialah you punya income kepada you wealth. Okay, so contohnya ada $10,000, buat 10%, saya tak minta sehari ke seminggu, sebulan 10%, low risk, you boleh dapat $1,000 dekat $4,500 dah sebulan. Boleh ganti, saya silap, ada orang kerja tu boleh ganti dah sebulan. Ni antara benda yang saya nak you start look forward. Dan you kena faham sebenarnya, bila you slow dan scale, okay, nampak dia slow and scale, sebenarnya dia boleh beat sebenarnya yang fast dan juga risky. Alright, fokus kepada slow and scale berbandinglah fast and risky. So, tapi paling bestnya benda ni ialah low risk high return. Yang satu lagi high risk high return. You nak mana satu? High risk return ke low risk high return? Dua-dua high return. So fikir pasal benda tu. Sebab tu scaling main peranan. Alright. Siapa nak tahu pasal scaling, tulis kat bawah ni. Scaling, saya akan sambung video seterusnya. Jumpa lagi.